anda ada anak kecil yang berumur 0 ke 12 bulan tapi tak tahu cara nak berkomunikasi dengan mereka, tips yang ketiga yang boleh anda lakukan dengan anak anda ialah bila kita bercakap, pastikan kita buat self-talk dan parallel talk. Apa self-talk dan parallel talk ni? Self-talk ni merujuk kepada, bila kita bercakap, ianya merujuk kepada perbuatan kita. Kita komen perbuatan kita. Contohnya kita nak tukar lampin. Bagi tahu anak yang kita sedang nak tukar lampin. Mama nak tukar lampin, baby. Kalau parallel talk pula, kita bagi tahu tentang perbuatan anak kita. Contohnya anak kita, bila kita bawa jalan-jalan, orang kata environment tu ada macam budak-budak yang tengah main bol ke. So kita bolehlah bagi tahu dia, adik-adik tengok orang main bol. Itu sebagai contoh untuk parallel talk. Kalau tadi self talk, ini parallel talk. Keep comment. Dan bila kita bercakap, jangan bercakap terlalu laju supaya anak kita boleh pick up the words.